Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ayat Sabah ini. Ayat Sabah. Ini 20 minit Video ni 20 minit. Sebab ceritanya panjang 15 minit, 20 minit insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Untuk sahih sadri wa yasirli amri wa maslahatan wa misani qali. Allahumma ta'ala kunta syukrana wa nafadana wa ya rabbana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwah Abu Talib kepada kalimah suatu dia hampir meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwah Abu Talib kepada kalimah suatu dia hampir meninggal dunia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, bila pembesar-besar Quraisy yang terdiri daripada Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf dan Abu Sufyan bin Harb datang kepada Abu Talib. Mereka berkata, "Hai Abu Talib, kedudukan kamu yang tinggi di dalam kalangan kami adalah sebagaimana yang kamu telah ketahui. Sungguhnya kamu telah jatuh sakit sebagaimana yang kamu sendiri dapat lihat. Kami bimbangkan keadaan kamu apabila apa-apa pergolakan yang berlaku antara kami dan anak saudaramu pun kamu telah ketahui. Panggillah dia dan terimalah sebagian daripada tuntutan kami, dan terimalah juga sebagian daripada tuntutannya, dan demikian antara kami agar kami berhenti daripada mengatakan sesuatu yang buruk mengenainya, dan dia juga berhenti daripada mengatakan sesuatu yang keji mengenai kami, dan kami akan membiarkan dia dengan agamanya, dan juga membiarkan kami dengan agama kami." Lantaran Abu Talib telah menghantar cara memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam datang atas Abu Talib, kata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak saudaraku, mereka ini pembesar kaumnya. Mereka ini pembesar kamu telah berkumpul untuk membuat perjanjian agar kamu boleh memenuhi sebagian daripada tuntutan kamu, dan kamu juga boleh memenuhi sebagian daripada tuntutan mereka." Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pakcik, hanya satu kalimah yang jika kamu semua pernah penuhi. Pakcik, hanya satu kalimah juga kamu semua penuhi, terutamanya maka dengan sebab kalimah itu kamu akan menjadi raja kepada orang Arab, dan orang-orang Ajam akan tunduk taat kepada kamu." Lantas Abu Jahal berkata, "Ya, jika demikian, bukan hanya satu kalimah, malah demi ayah kamu 10 kalimah pun kami sanggup." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua ucapkanlah la ilaha illallah, dan kamu semua tinggalkan sekali Tuhan yang kamu sembah selain daripadanya. Lantas mereka semua telah bertepuk tangan, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana Tuhan sebagai satu Tuhan saja? Sungguhnya hal kamu ini sangat mengherankan." Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata,
sebagian daripada mereka berkata kepada sebagian yang lain, demi Allah, sesungguhnya lelaki ini tidak akan memenuhi apa-apa pun daripada perkara-perkara yang kamu kendaki. Pergilah kamu semua dan teruslah beramal dengan agama nenek moyang kamu, sehingga Allah telah membuat putusan antara kita dan dia. Kemudian selepas itu mereka semua telah berpecah keluar dari situ. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Abu Talib berkata, wahai anak saudaraku, demi Allah, aku tidak nampak yang kamu telah meminta daripada mereka sesuatu yang melampaui batas. Antara kata-kata Abu Talib itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menaruh harapan bahawa Abu Talib akan beriman. Maka mulalah baginda sallallahu alaihi wasallam kata, wahai pakciklah yang ucapkan kalimah itu. Maka dengan berkat kalimah itu, aku akan memohon syafaat untuk pakcik pada hari kiamat nanti. Apabila Abu Talib melihat keadaan Rasulullah SAW beria-ia mengharapkan dia beriman, maka dia berkata, wahai anak saudaraku, demi Allah, jika tidak kerana bimbangkan celaan terhadap kamu dan terhadap kamu kerabatmu sepas aku, dan juga kerana bimbangkan orang-orang Quraisy akan mengatakan bahawa aku mengucapkan kalimah itu kerana takutkan mati, maka pasti aku ucapkannya, dan tidaklah aku mengucapkan kecuali hanya untuk menggembirakan kamu. Dalam riwayat daripada Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa apabila kematian Abu Talib sudah hampir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk berjumpa dengannya. Pada masa itu Abu Jahal ada di sisi Abu Talib. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimah yang dengannya aku akan dapat berhujah membela pakcik di sisi Allah Taala nanti. Antara Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah terus berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu akan tinggalkan agama Abdul Muttalib? Lantas Abu Jahal pun dan Abdullah bin Abu Umayyah terus berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu akan tinggalkan agama Abdul Muttalib? Kedua mereka terus menerus berhenti berbicara mendesak Abu Talib, sehingga perkataan terakhir yang dia ucapkan ketika mati ialah, aku di atas agama Abdul Muttalib. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pasti akan terus beristighfar untuk pakcik selagi tidak larang melakukannya. Dan itulah turun ayat, jadilah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Surat Taubah ayat 113. Dan juga ayat, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kenali, orang yang kamu kasihi. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Surah Al-Qasas ayat 56. Hadis yang sama melalui ayat
melalui riwayat yang lain dinyatakan Nabi bahawa Nabi SAW terus menerus membentangkan kalimah itu kepada Abu Talib, dan kedua-dua mereka juga mengulang-ulangkan kata-kata mereka itu kepadanya, sehingga dia mengucapkan kata-katanya yang terakhir, iaitu aku di atas agama Abdul Muttalib, dan dia enggan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW bersabda, dengarlah betul-betul bahawa aku pasti akan beristighfar untuk pakcik selagi aku tidak dalam melakukannya. Dan itu Allah SWT menurunkan dua ayat di atas. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bahawa apabila kematian Abu Talib telah hampir, maka Rasulullah SAW telah pergi kepadanya dan berkata, pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah. Nescaya dengan kalimah itu aku akan memberi persaksian untuk membela pakcik pada hari kiamat nanti. Abu Talib menjawab, jikalau tidak, kerana Quraisy akan memalukan daku dengan berkata bahawa Abu Talib mengucapkan kalimah itu kerana takutkan mati. Nescaya aku menyebut kalimah itu menunjukkan mata kamu. Tidaklah aku ingin menyebutnya kecuali hanya untuk menunjukkan matamu. Lantas Allah SWT berfirman, lantas Allah SWT menurunkan ayat, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikenakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 56. InsyaAllah. InsyaAllah apa yang kita dengar kita cuba amalkan dan sampaikan. Kalau besok kita baca keengganan Nabi meninggalkan SAW meninggalkan dakwah. InsyaAllah apa yang kita dengar kita juga amalkan dan sampaikan. Tutup dengan tasbih kafarah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.